Okay guys, ni aku ada benda nak cakap sikit. Kau dengar baik apa aku nak cakap. Ni untuk geng-geng yang bila ejen Takaful promote medical card, tak berminat ke nak buat medical card? Tak payahlah medical card, hospital kerajaan kan ada, semua percuma. Tang mana percuma semua dekat hospital kerajaan? Tang mana? Tak ada, tak ada semua percuma dekat hospital kerajaan. Kau dengar sikit apa aku nak cakap ni Kalau kita nak masuk hospital kerajaan, bayar RM1 betul tak untuk pendaftaran? Kau orang jangan duk bangga sangat dengan kau punya RM1 tu. Kalau setakat kau demam-demam, pening-pening, denggi, mungkin boleh lagi lah percuma. Kalau dah terpaksa buat pembedahan, contohnya macam sakit jantung, untuk penyakit kritikal ni, kena bayar dah Mat, kena bayar. Kau ingat semua free ke? Dah tu, gaji doktor tu siapa nak bayar? Kau accident, patah peha, patah kaki, kena masuk besi. Besi tu kau ingat free? Tak free. Tak termasuk dalam kau punya RM1 tu tadi. Jangan harap. Tang mana? Dah tak ada dah. Dah tak ada dah istilah percuma tadi. Dah tak ada dah. RM1 semua tadi dah tak wujud dah. Itu jam. Kau standby ni kau punya duit. Kau punya saving. Macam aku cakap sebelum ni. Kalau kau orang ada saving. Okay? Kalau tak ada saving, pergilah minta derma. Pergilah minta bantuan kat orang ramai. Okay? Ni aku nak share juga pengalaman family aku sendiri. Abang ipar aku. Yang dah meninggal dunia dalam 2 ke 3 tahun lepas kot kalau tak silap. Berpunca daripada sakit jantung. Abang ipar aku ni dia tak ada sediakan apa-apa medical card. Dia terpaksa refer ke hospital kerajaan. Kalau jantung ni untuk kerajaan, dia akan refer ke hospital sedang. Kalau nak pergi IJN tak boleh. Kan dia tak ada medical card. Kos rawatan kat situ lagi gila-gila, memang tak mampu. Untuk orang yang ada medical card